Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, kami akan terangkan dengan lebih lengkap dan jelas tentang bantuan SARA, atau nama penuhnya Sumbangan Asas Rahmah, iaitu salah satu bantuan kerajaan Malaysia yang disediakan khas untuk membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin meningkat. Ramai yang masih keliru tentang apa sebenarnya bantuan SARA ini, siapa yang layak, bagaimana cara guna, dan di mana bantuan ini boleh digunakan. Jadi dalam video ini, kami akan rumuskan semuanya berdasarkan maklumat rasmi daripada laman web sara.gov.my. SARA atau Sumbangan Asas Rahmah ialah bantuan kerajaan berbentuk tanpa tunai, ataupun cashless. Ini bermaksud bantuan ini bukan diberikan dalam bentuk wang tunai, atau dimasukkan ke akaun bank, tetapi akan dikreditkan terus ke dalam MyCard penerima yang layak. Kredit ini boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan asas seperti makanan harian, barangan dapur, keperluan kebersihan dan beberapa kategori penting yang telah ditetapkan. Bantuan ini juga merupakan program tambahan di bawah inisiatif Rahmah dan ia adalah lanjutan kepada bantuan utama kerajaan iaitu Sumbangan Tunai Rahmah atau STR. Kerajaan memperkenalkan SARA untuk membantu rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan golongan rentan yang paling terkesan dengan peningkatan kos hidup. Untuk tahun 2026, bantuan SARA dibahagikan kepada dua komponen utama. Komponen pertama ialah SARA bulanan, iaitu bantuan yang diberikan setiap bulan kepada penerima yang layak. Bantuan ini mula disalurkan pada 9 Januari 2026 kepada lebih 5 juta penerima isi rumah dan warga emas, dan seterusnya kepada lebih 3.1 juta penerima individu bujang bermula 16 Januari 2026. Jumlah bantuan bulanan ini bergantung kepada kategori kelayakan STR penerima. Jika bantuan tersebut tidak digunakan sepenuhnya dalam bulan yang sama, baki kredit masih boleh dibawa ke bulan berikutnya. Komponen kedua pula ialah bantuan khas yang dinamakan SARA untuk semua. Ini adalah bantuan sebanyak RM100 secara one-off atau sekali sahaja. Bantuan RM100 ini diberikan kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dan akan mula dikreditkan ke dalam MyCard bermula 9 Februari 2026. Ini bermaksud walaupun seseorang itu bukan penerima STR, mereka tetap layak menerima bantuan RM100 ini selagi merupakan warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Bagi SARA bulanan pula, kelayakan adalah berdasarkan kelulusan STR 2026. Antara penerima yang layak termasuk penerima STR yang tersenarai dalam sistem e-kasih sebagai miskin atau miskin tega, warga emas yang layak, serta penerima STR lain mengikut kategori kelulusan. Penerima yang disahkan miskin atau miskin tega akan menerima kadar bantuan yang lebih tinggi setiap bulan. Ramai yang bertanya bagaimana sebenarnya bantuan ini digunakan. Cara dia sangat mudah. Penerima hanya perlu membawa MyCard semasa membeli barang, pergi ke kedai atau pasar raya yang berdaftar, memilih barangan daripada kategori yang dibenarkan, dan juruang akan mengimbas MyCard untuk membuat pembayaran menggunakan kredit SARA. Bantuan ini boleh digunakan di lebih 10,000 kedai dan pasar raya terpilih di seluruh negara. Terdapat lebih 140,000 barangan dalam 15 kategori yang dibenarkan. Antara contoh barangan asas yang boleh dibeli termasuk makanan seperti beras, minyak masak, telur, roti, barangan dapur harian, keperluan kebersihan diri seperti sabun dan ubat gigi, barangan kebersihan rumah, keperluan persekolahan tertentu, serta ubat-ubatan yang diluluskan. Namun perlu diingat, bantuan ini hanya untuk barangan asas yang disenaraikan sahaja. Untuk makluman semua, bantuan SARA ini tidak memerlukan permohonan baru kerana kerajaan akan menyalurkan bantuan ini secara automatik berdasarkan data STR dan data kerajaan yang sedia ada. Penerima hanya perlu menyemak kelayakan melalui saluran rasmi. Untuk mendapatkan info terkini, semakan kelayakan, senarai kedai terlibat dan kategori barangan, anda boleh terus layari laman web rasmi sara.gov.my. Jadi itulah penerangan lengkap mengenai bantuan Sumbangan Asas Rahmah atau SARA bagi tahun 2026. Semoga bantuan ini dapat membantu rakyat Malaysia, khususnya golongan yang memerlukan, untuk membeli barangan asas dan mengurangkan beban kos sara hidup. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan kepada ahli keluarga atau kawan-kawan supaya lebih ramai mendapat info berkaitan bantuan SARA. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.